adakah pintung sekmung kelihatan sepetanang? Jangan risau. Mes sekung ajak sekmung macam mana nak buang pintung barung. Mula-mula kita pecahkan. Kemudian kita letak kayong. Kemudian kita letak tanggang. Kemudian kita letak kayung. Kemudian kita letak tanggang. Kemudian kita letak pagang. Kemudian kita letak kayung. Kemudian kita letak rendong. Kemudian kita letak kayong. Kemudian kita letak kayong. Jap, ini bukan pintung sekmung. Maafkan sayang. Semoga bermanfaat. Bye-bye.